Syakir boleh. Anduk pun boleh. Boleh bergerak. Hai. Saya pula Pakcik Bawang. Hai guys. Assalamualaikum. Tahun ni kita tak ada vlog berbuka puasa tau. Sebab kita tak ada berbuka ikat luar. Tapi kali ni kita ada sikit vlog photoshoot raya berbuka puasa Datuk sebenar hari jadi Datuk. Dan ada unboxing hadiah daripada makcik kita orang. Tapi sebelum tu korang tengok dulu video kita orang photoshoot raya tau. Tapi sorry lah, Abang hitam putih sebab kita orang tak nak bagi tahu baju kita orang warna apa. Surprise. Lebih macam mana? Itu pun penat. Tapi boleh Bang, boleh. Biar lari kan? Bukan selalu. Bukan selalu, betul juga kan? Hari ni dia besar. Oh ya? Cakap hi guys. Oh. Nampak pampers. Nampak pampers. So semua dah sampai lah? Bagus. Nah, mula dulu ke atau apa bagi abang siap? Abang siap lewat tu. Samping kau mana? Kejap. Tapi simple dia punya set dia berdepan. Satu dengan dua berdepan. Macam ni lah. Oh. Lama tu. Lepas tu tak ada rumah bagi tu besar. Ni ground floor. Kita boleh buat. Tadi kau bawa lah. Tak datang. Dah sudah kau macam-macam lah kau ni. Kita dah. Kau boleh dia luar. Hi guys. Hari ni nampak posting dekat thread. Dekat try. Okey. Alhamdulillah. Tengok lepas tu. Ni dekat ground floor je boleh lah. Kemarin yang daripada Senawang. Jauh. So yang saya terkejut kan, mana Senawang? Semua tempat ada Senawang betul. Sebab apa? Sebab saya tak tu. Kedua ground floor. Makan aiskrim dekat Taman Dagang Surin. Tengok dia Big Surin. Big Surin. Dapat apa tu? Sampuraya Metro. Kakak punya ni. Betul ke sini yuk? Betul ke? Mana backgroundnya? Tak tahu, tak siap betul. Saya cakap balik. Oh tak nak? Anak saya giginya hilang. Gigi anak saya hilang. Kenapa? Okay guys, minum 4. Lepas tu I punya? Tahu? Mak, bawah tu ada aiskrim. Tak tahu tu mana? Ini crispy sundae. Ini pun crispy sundae. You tahu dia taruh. Ada order tu yang tu saya dah. Itu saya order tahu. Tak apalah yuk. I minum je lah ni. Boleh? Boleh lah. Tahu. Tak apa. I minum ni je. Syakir. Itu dong. Tak cakap. Begitu dong. Tak cakap awal-awal. Buang dong. Saya tutup kadang. Anak saya giginya hilang. So lepas sesi photoshoot kita orang pergi lepak dekat Beachway. Nampak? Hi guys.
kat sini. Weh, tak pandang. Dia kalau makan sikit, mak. Ada belum minat dulu, ada. Ha. Aku tak tahu dia dapat order dia bagi benda yang lain. Sarah ambil tu kan? Sorry. Kau boleh. Ambil ya? Ambil ya? Saya Siti. Kat mana? Pergi pulang ke puasa. Kat mana tak tahu ni? Awak nak format ke? Nak, cakap nak. Nak. Sayang. Ha, sayang. Ada bunyi. Lagi lah. Cakap apa? Buka. Boleh? Ni Syakir punya. Nak Syakir. Okey. Cakap apa? Sama dapat. Cakap apa? Sakit. Kak Yana ni tapi dah buka sorry dah. Tapi dah buka. Tak apa, terima kasih. Yeay. Ui, kakak nampak apa tu? Tengoklah depan. Ini depan ni. Depan. Wow. Syakir mak Ti bagi yang macam tu tau. Belum lagi. Belum lah. Ah, nanti dia review. Buat video. Wow. Lagi satu ke? Ya, kat rumah je. Cuba awak tunjuk warna yang mana. Yang mana? Beg tu. Ni kuning. Dia beg. Ni eh? Aku nak bawa sekarang. Ikan boleh? Ikan? Apa ni? Dah dah. Oh, dah ni dah mula. Awak kan perempuan. Sekejap kakak sekejap. Oh, boleh gelak lah. Mana? Oh, dia boleh bersih. Tak tahu Syakir pergi yang mana. Okey, saya cepat. Kakak pula. Kakak punya, kakak mana? Nampak tak? Tak nampak ni? Nampak? No. Oh. Wow, dapat makeup. Eh? Boleh lah share kat Wow. Okey. Apa? Baiklah, kakak. Dah. Banyak ni. Dia perempuan lain sikit Syakir. Awak tu Oh, kakak suka? Ah. Adik tengok kejap. Nyanyi lagu Happy Birthday dulu kakak. Happy birthday to you. Sedap tak? Saya pula. Sonia. Tak makan. Baik. Tunduk. Nama dia tulis lah. Bagilah dua-dua yang kita menang tulis. Kita makan sikit-sikit sudah lah. Makan dari dulu. Tak tahu orang main. Adik banyak kali makan. Ada banyak kali makan. Okey, Syakir pula. Bagi saya pula. Dah cepat. Merajuk. Sekejap, bagi, Sabar. Gila-gila. Saya pula. Adik, Umi nampak Doraemon. Dia masuk dalam. Adik, mana mak adik? Tu. Pergi ikut. Mama. Bantu takut. Adik Doraemon datang guys. Anak, malah. Kakak, mana dia nak? Mana dia? Anak. Apa? Dia cakap apa? Dia nak bagi gula-gula. Terima kasih. Terima kasih. Tak, mana ada wallet? Dia tak pakai duit. Aku beg aku kat dulu. Kalau apa nak? Baik kurang. Orangnya. Boleh? Bapa, boleh ni boleh makan ke? Boleh. Boleh lah. Orang ni.
korang rasa korang dapat circle tak? Tak. Baju raya kita warna apa? So, teka-lah sendiri. Kalian nak tahu jawapan, tunggulah pagi raya nanti. Apa? Sini abang teman. Nak bagi gigi. Kakak. Sakit. Sakit. Kenapa dia pula susah ni? Syakir, nanti Syak. Ha. Pergi. Minum air dulu sikit. Tengok adik main kepala ikan tu. Tengok tu adik main kepala ikan. Tengok adik dulu. Dia kesat kat baju. Okey. Ni. Kena baju Syakir baik-baik. Tunjuk dekat atuk. Bagi kat atuk kepala ikan. Bagi atuk. Atuk. Bagi atuk. Dia bagi atuk. Ayah saya ada awet. Guys, saya nak cakap gigi saya dongak. Syakir nak try makan kerang. Kenyang. Tak. Siapa order benda ni? Kita lah. Dalam tu ada keropok. Sedap tak? Nasi air Cik Yu. Tahu ni? Ni. Tak dapat. Ni. Sampai hati korang. Ayah saya ada awet, namanya mak saya. Diri saya tengah longak. Umi. So, jomlah kita unboxing hadiah. Iya. Kakak. Okey, Syakir dulu. Wow, Lego. Okay, kita buka yang kecil dulu lah. Wah. Okey, lagi satu. Wah. Dia satu ni boleh bertukar jadi 3. Apa ni? Apa ni? 3. Ada lagi? Ada. Aduh, ambil. Au. Wow, banyaknya hadiah kakak. Dia tak. Nenek, ya letak. Wow. Apa tu? Lipstick. Lipstick. Apa tu?
Bukan. Oh, itu lipstick. Yang tu? Itu apa? Ha. Apa tu? Tak tahu. Lipstick juga. Warna merah. Okey, so jom. Kita nak buka kakak punya Pop Mart. Saya pula Pop Mart. Okey, kakak nak yang mana? Ni. Ni. Okey. Kakak nak yang ni tau. Okey. Syakir pun nak juga. Bendanya ada satu je. Ha? Alah, kalau dapat Syakir nak yang... Tapi tu adik punya. Yang ayam. Ayam putih ni. Okey, Syakir teka dapat ni. Adik nak yang ni. Okey, so jom. Buka. Tarik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tutup mata. Adik tutup mata. Pun, susahnya. Adik kena tutup mata. Syakir boleh. Ada kat. Kat dekat dalam ni. Okey, kakak. Tutup mata. Kakak dapat apa? Okey, 1, 2, 3. Buka mata. Buka. Kakak buka mata. Wah. Tunjuk. Kakak dapat apa? Kucing. Kakak dapat yang pink ni. Cat lover. Sesuai lah dengan dia. Cat lover. Okey, tunjuk. Tunjuk dekat kamera. Dia nak yang blue. Dia tak nak pink. Dia kata dia nak yang blue. Tak, kau ni. Okey. Kakak suka ke tak suka? Kakak suka ke tak suka? Suka. Sayanglah. Oh, no. Okey. Syakir pula. Okey, Syakir pula. Syakir yang ni. Okey, kejap saya tekan. Okey. Aika. Wih, dia boleh buat ni dah. Lapis. Nak buat video tu tak? Ya. Mi buat video first. So, inilah hasilnya. Boleh buka ulit tau. Tapi dia senang tercabut tau. Tadi adik saya buat sampai kepala dia tercabut, ekor dia tercabut. Lepas tu mata dia tercabut. Dia punya tanduk pun boleh boleh bergerak. Tengok ni. Inilah hasil yang kedua. Lepas tu kan bila saya buat pusingkan, boleh bergerak. Hebat kan? Ni elok je bagi dekat tempat basah tau. Sebab nanti dia boleh tarik. Okay guys, so sampai situ je vlog kita untuk kali ni. Ini terjatuh. Korang, thank you dah tengok video kita orang. Bye guys.